Minat dia, kita bukan nak cerita apa nak approach high net worth client. Episod kali ini memang sesuai untuk anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Al-Isra? Selamat datang ke podcast Santai Tapi Sampai musim kedua. Saya Muhammad Nur Adli, Talent Development daripada Al-Isra Group. Baik, kita masih berada di bawah bumbung Al-Isra Group AIG, sebuah platform yang bukan sekadar mempromosikan takaful, tetapi kita sedang membina empayar perancangan kewangan yang menyeluruh untuk masyarakat. So musim kali ni kita pilih tajuk santai tapi sampai. Yang sebelum ni rasanya masing-masing dah kenal dengan nama Hello, lama tak nampak. Tahun ni kita buat santai tapi sampai. Kenapa? Sebab apa? Sebab kita percaya ejen-ejen dekat luar sana kebanyakannya dah dengar banyak teori. Teori dah banyak dah. Sebab apa? Sebab presentation cantik, konsep banyak dengar. Tapi bila jumpa klien sebenar, dia jadi apa? Dia jadi blank. Tak tahu nak cakap apa. Jadi podcast kali ni kita nak sembang-sembang santai, tapi setiap perbualan tu sampai terus kepada strategi yang sebenar yang boleh bantu anda untuk faham klien, bina kepercayaan dan juga yang paling penting, close bigger case. Itu yang paling penting. Dan episod kali ni, sesi kali ni kita nak sentuh satu topik yang paling utama lah bagi setiap ejen-ejen, idaman setiap ejen. Apa dia? Yang pertama topik kita ni adalah strategi mendekati high net worth client. Ramai ejen tanya saya bila dalam training kan, ramai ejen tanya saya macam mana nak approach orang-orang kaya ni? Apa nak cakap? Takut salah cakap dengan orang yang lebih berjaya ni, rasa takut. Salah cakap kan takut makin jauh dia punya hubungan tu. Baik, jadi sebab itulah kita ada episod kali ni. Jadi kalau kita nak dengar next step, macam mana nak close, macam mana nak approach high net worth client, episod kali ni memang sesuai untuk anda. Dengar sampai habis. Baik. So hari ni saya sebenarnya rasa kerdil tau, rasa macam tak confident sangat sebab kita duduk sebelah tetamu istimewa. Tetamu hebat ke. Kenapa? Sebab apa? Sebab beliau ni bukan orang calang-calang, bukan besya-besya orang kata. Kan? Hebat, orang hebat. Musim ni kita bawa king dalam bidang legal dan perancangan harta. Beliau telah diiktiraf sebagai advocate dan juga solicitor Mahkamah Tinggi Malaya sejak 1989. Saya baru lahir masa tu. Dan juga peguam syar'i sejak 1992. Malah beliau juga antara individu yang terlibat dalam pembangunan KL Sentral di peringkat awal dulu. Bukan tu sahaja. Beliau ni adalah merupakan bekas General Manager bekas General Manager Operation di Amanah Raya Berhad. Menjadikan beliau ni orang kata macam moving dictionary, kamus bergerak dalam isu harta pusaka di Malaysia. Kalau nak bercakap tentang harta pusaka, memang betul lah, ini orang yang kita jemput ni memang dia lah orang dia, memang rujukan seantero Malaysia, beliau lah orang dia. Jadi tanpa membuang masa, mari kita sambut, mari kita welcome peguam sivil, peguam syar'i dan juga pakar perancangan harta pusaka kita, Tuan Haji Rafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji, apa khabar? Sihat Haji ya? Sehat, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Ampang yang tadi ya. Dan trafik okey ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ni bulan puasa ni kan. Betul bulan puasa kan. Jadi anak raya betul kita pun tak berapa ramai kan. Sekarang ni dah orang cuti-cuti raya kan. Alhamdulillah. Baik Haji, orang kata terima kasihlah datang menjadi tetamu jemputan untuk podcast Santai Tapi Sampai ni kan. Nama macam canggih kan, Santai Tapi Sampai ni. Yang penting kita nak make sure pendengar-pendengar kita ataupun penonton-penonton kita ni, orang kata sambil sembang-sembang ni dia belajar banyak benda. Itu yang kita punya objektif. Kita nak sampaikan maklumat betul, secara santai. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi orang kata saya terus tanya soalan pertama lah boleh Haji boleh tanya. Alah. Tapi memang nak kena tanya soalan. Tugas kita tanya soalan jadi. Ya, dan tugas saya jawab insyaAllah. Baik insyaAllah. Haji, orang kata orang kenal Haji ni sebagai bermula dengan career sebagai peguam yang berpengalaman dan sebagainya. Tapi saya percaya kan dalam perjalanan career seseorang tu dia mesti ada turning point tau.
Dan mesti ada titik perubahan yang membuatkan kita ni berubah perspektif. So nak tanyalah dari segi pengalaman Haji sendiri kan, apa turning point yang buat Haji rasa aku ni bukan sekadar nak jadi peguam, aku nak macam nak masuk bahagian financial ke, bahagian apa ke, nak bantu orang supaya apa, supaya orang Islam ni merancang harta mereka dengan lebih baik. Silakan Cik. Okey, terima kasih. Sebenarnya saya mula sebagai peguam tahun 89. 89 89. Jadi saya didaftarkan sebagai peguam bela peguam cara tahun 89. Bulan Mac. Bulan Mac ingat ya. Masa tu saya belum lahir lagi lah. Saya dah bulan 10 baru saya lahir. Jadi saya berkhidmat sebagai peguam, pergi mahkamah, buat kes sebagainya selama 6 tahun. 6 tahun. Kemudian saya masuk korporat. Okey. Saya masuk korporat jadi assistant manager legal dekat satu syarikat besar dalam negara kita ni. Sampai sekarang dia masih besar lagi, namanya Malaysian Resources Corporation Berhad, MRCB. Jadi saya terlibat dalam banyak projek besar penswastaan. Malahan saya waktu muda tu pun, masa mula-mula masuk tu 1994, saya jadi salah seorang ahli lembaga pengarah Kuala Lumpur Central. Kuala Lumpur KL Central sekarang KL Central tu pada waktu itu 1994 projek bernilai 4 bilion. Masa tu lah. Masa tu 4 bilion. Sekarang kita macam-macam bilion. Macam bilion dah lah, betul. Kan? Jadi masa tu kira itu projek yang paling besar sekali. Jadi pengalaman Allah Ta'ala bagi kepada saya ni, saya duduk dalam lembaga pengarah. Dalam tu semua orang-orang yang senior, Tan Sri, Dato'. Jadi saya ni jadi ahli lembaga pengarah yang paling muda sekali. Jadi dalam tu saya macam kira tugas lebih lah. Sebab kita muda, lebih banyak kena suruh lah. Kena suruh jadi macam ahli kena suruh lah kan. Yang kena suruhnya sebetulnya saya bukan terpaksa, itu kerja saya lah maksudnya. Bila nak mesyuarat, saya kena baca semua buat paper. Isi kandungan buat paper yang tebal-tebal tu, kena baca dari page awal sampai muka surat terakhir tu. Sebab saya nak kena buat catatan, nanti saya nak kena terangkan. Walaupun bukan saya kena terangkan, tapi sebagai peguam nanti takut ada terms yang ni kan, technical dan sebagainya. Tapi saya banyak belajar. Pengalamannya ialah ketika waktu itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nak pecah tanah Kuala Lumpur Central tu, projek perswastaan yang besar tu. Saya duduk belakang lah sebab ahli lembaga pengarah kan. Jadi Yang berbahagia Tun sebut pada waktu itu, dia kata everything will have to get worse before it gets better. Get worse? Canggih tu. Maksudnya kalau sesuatu benda nak jadi baik, lebih baik, dia terpaksa jadi buruk dululah. Baru lepas tu lebih baik daripada perbandingan. Saya belajarlah. Jadi mengenangkan pengalaman tu kan. Hari ni apabila saya lalu dekat Kuala Lumpur Central tu, kalau saya naik Grab, saya akan cakap dengan driver tu. Ini saya ada jasa dalam dia akan rasa bangga lah. Sebab Kuala Lumpur Central tu nak dijadikan dipanggil hub pengangkutan. Betul. Selepas 6 tahun di MRCB tu, saya beralih ke Dana Harta. Dana Harta. Tu yang mula-mulanya perusahaan Dana Harta. Dana Harta ni dia menguruskan pinjaman-pinjaman yang tak boleh dilunaskan. Jadi saya berkhidmat di bahagian tanah. Kat situ saya mula sebagai orang kata penceramah lah. Penceramah lah. Pasal ketika Dana Harta tu berlangsung, kita nak selamatkan NPL, non performing loan. Jadi undang-undang baru terpaksa diluluskan oleh parlimen. Undang-undang ni membabitkan urusan tanah. Kan, tanah. Pasal dulu bank yang pinjam, sekarang bank kena jualkan kepada Dana Harta. Pihak ketiga lah maksudnya. Jadi nak uruskan ni, membabitkan urusan tanah kan. Pendaftaran tanah. Di situ saya belajar. Nak pergi menerangkan kepada pegawai-pegawai tanah ni. Satu ilmu yang saya kutip dari situ,
ada satu pengarah tanah. Orang anak. Satu negeri itu dalam satu perhimpunan dia beritahu, Rafi'i, kami semua ni pegawai-pegawai tanah ni adalah mat lazim. Mat lazim. Saya pun tengok apa pasal mat lazim. Mat lazim. Jadi kami ni adalah orang yang buat perkara yang lazim kami buat. Kan? Jadi saya belajar. Jadi kalau benda baru, maksudnya kena terangkan. Kena terangkan. Baik. Selepas 18 bulan sahaja. 18 bulan ya. Dah ada 18 bulan. Saya berpindah bekerja di Amanah Raya Berhad. Baru tu Amanah Raya. Jadi di Amanah Raya saya jadi General Manager Operation dulu selama 2 tahun yang awal tu saya buat operation. Amanah Raya ni ada 19 cawangan di seluruh negara Sabah dan Sarawak termasuklah. Jadi di situ berhadapan dengan masyarakat yang mempunyai banyak masalah. Jadi banyak saya kena belajar lah. Sebab saya seorang peguam yang tegas, misalnya kan begitu kan. Jadi di Amanah Raya saya belajar untuk berhadapan dengan orang ramai, kena menyelesaikan masalah. Jadi 12 tahun saya di Amanah Raya tu. 12 tahun di Amanah Raya. Habis tugasan saya di situ, saya kembali menjadi peguam bela peguam sana. Jadi pengalaman-pengalaman yang dikutip tu saya gunakanlah. Misalnya selepas saya jadi General Manager Operation selama 2 tahun, saya bertukar jadi General Manager Sales and Marketing. Lah. Di situlah saya belajar antara banyak benda yang nak belajar tentang sales and marketing ni. Saya belajar branding. Okey. Bagaimana mencipta branding kan. Misalnya tadi kita cerita tentang AIG kan. Kalau ikut branding, AIG tu American International Group. Betul. Tapi Al-Isra' Group namanya kan. Jadi itu branding. Betul. Jadi kita kena cipta branding tu. Dan sama ada kita nak panggil Al-Isra' atau kita nak panggil AIG. Betul. Kan? Kita kena cipta lah benda tu. Dan di situ masa sales and marketing tu saya banyak juga berkhidmat untuk masyarakat, bantu masyarakat dan sebagainya. Dan selepas itu saya berpeluang Allah Ta'ala takdirkan jadi CEO. Chief Entertainment Officer. Chief Executive Officer. Jadi banyaklah buat entertainment. Tapi sebenarnya kan operation lah itu memang buat untuk perancangan. Perancangan. Dalam perkhidmatan saya di Amanah Raya ni, saya turut membantu ataupun terlibat dengan Malaysian Financial Planning Council. Aktiviti. Jadi saya terlibat untuk dan alhamdulillah saya menjadi salah seorang lulusan syariah registered financial planner. Betul. Jadi itulah ilmu-ilmu, pengalaman-pengalaman yang saya dah kutip ni. Jadi kebetulan Akta Perkhidmatan Keuangan APKI 2013 ataupun kita selalu sebut IFSA. Betul. IFSA kan, itu Islamic Financial Services Act 2013. Itu masa tu dia baru berkuat kuasa. Dan ketika itu saya menjadi peguam, balik jadi peguam, ada undang-undang baru. Jadi saya kata saya kena ambil peluang ini untuk menerangkan benda baru kan. Jadi benda baru, saya fikir saya bertanggungjawab untuk menerangkan, sebab di situ ada perkara yang sangat-sangat saya ceburi dengan mendalam lah. Terutamanya itu tentang schedule ke-10, pembahagian pembayaran manfaat takaful. Itu yang menjadi saya punya iltizam lah untuk berkongsi supaya industri takaful ini boleh diperkukuhkan lagi jikalau pejuang-pejuang takaful faham schedule 10, jadual ke-10 Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013. Banyak lah cerita, banyak tunjukkan pengalaman. Ya kan. Memang Saya selalu keluar TV dulu masa orang dia tu kan. Jadi benda-benda tu
saya nak kongsikan lah. Yalah, baik. Oh. Itu starting point dekat situ lah Ah. masa IFSA Ah. 2013 tu. Baik. Betul. Jadi kalau cerita tadi memang inspired lah. Saya terinspirasi dengan orang kata banyak pengalaman lah dengan pecah tanah dari belakang tu kan. Ya, Jadi betul. jadi rasanya banyak pengalaman Haji ni masa daripada dulu lagi sampai ke daripada muda, board of directors paling muda. Betul lah. Jadi rasanya itu kena sangatlah dengan topik kita hari ni, macam mana strategi nak approach high net worth client. Betul. Jadi Boleh. mungkin orang kata dengan pengalaman tu kan, nak tahu lah topik dia kali ni, kita nak start dengan soalan dia, macam mana kita nak approach ni. Sebab kadang-kadang ada orang cakap, mindset dia sama ke, cara nak sembang tu sama ke dengan orang kata orang-orang biasa? Apakah ada beza? Macam mana tu? Beza. Macam mana tu? Definitely beza. Saya ingat ni pengalaman saya masa saya di Amanah Raya tahun 2002 macam tu, saya kena pergi terangkan tentang orang Islam boleh buat perancangan harta melalui wasiat Islam. Nah, pada waktu saya terangkan kepada orang-orang yang high net worth, sebab ni adalah pegawai-pegawai pencen kerajaan yang mangkat Tan Sri, KSN KSU semua orang-orang tinggi ni. Jadi undang-undang ada. Undang-undangnya adalah Enactment Wasiat Islam Selangor 1999. Tapi pada waktu itu dia belum berkuat kuasa. Orang bercerita benda tu, tapi saya tampil untuk membicarakan tentang perancangan harta pusaka dengan menggunakan wasiat. Jadi macam biasalah. Dia orang ni kumpul Datuk Tan Sri ni. Kita ialah masa tu pun muda lagi kan. Betul. Tapi pengalaman ni yang terdahulu tu sangat-sangat berguna pada saya. Sebab belum habis saya nak start cakap nak buat first slide ke apa semua, satu Tan Sri ni panggil saya, budak. Dia macam tu. Orang high net worth ni kadang-kadang dia ni kan. Pasal kita muda kan. Mungkin ni dia yalah dekat pejabat cara dia bekerja tu. Budak tu. Engkau ni nak ajar apa tu? Dia cakap, saya nak cerita tentang penggunaan wasiat ni kata dia. Jadi dia kata, orang Islam boleh buat wasiat ke kata dia. Dia cakap macam tu. Saya kata, tapi itu sebab tu kena pandai dengan orang high net worth ni. Dia cakap bahasa Inggeris kadang-kadang. Jadi dia kata, Muslim can do will. Saya cakap, obviously not will. Tan Sri dia cakap. Sebab tu jawapan kita kena tepat, tuntas. Orang Islam tak boleh buat will. Will hanyalah untuk non-Muslim. Saya kata gitu. Kan? Jadi orang Islam buat wasiat. What's the difference? That's why I am going to speak on the issue. Cakap nampak tak? Jadi dia pun, kan? Jadi kita selesaikan dia punya kegusaran yang pertama. Itu high net worth. Saya jumpa satu high net worth, Tan Sri. Dia billionaire. Kita pergi pejabat dia. Kita pergi pejabat dia, kita tengok di pejabat dia ada barang yang sangat berharga. Kita tengok benda tu, tertarik dengan benda tu kan. Dekat office dia. Terpamer kan. Terpamer gitu. Jadi kita pun kata, tanya soalan macam tujuan tanya soalan tu adalah untuk menaikkan dia punya status kan. Betul. Jadi itu saya belajar sebenarnya daripada satu buku dulu satu lupa pula nama bukunya ni. Kan ada satu buku dia cerita bagaimana kita nak influence kan berinteraksi dengan orang. Kita kena tarik minat dia. Kita bukan nak cerita apa yang kita nak. Kita nak kan. Kita nak supaya dia bercakap, dia bertanya. Jadi itu masuk berjumpa. Masih kita memulakan bicara, tapi sebenarnya kita ada kerja rumah. Kita ada homework sebelum kita datang jumpa dia. Kan semua pejuang takaful kena buat dia panggil kita kalau kita tulis data facts finding tu kan. Kita kena tahu. Kalau kita tiba-tiba kawan tu dah Tan Sri, kita panggil dia Datuk Sri.
Kan? Memang salah. Memanglah salah. Yalah, Alangkah betul. berumur pun. Kan? Kau panggil dia Datuk, Datuk, Datuk. Dia cakap saya bukan Datuk lah, saya Tan Sri. Oh. Kau ada ingat cerita boleh? Betul. Itu cerita lama. Cerita lama lah tu. Nama cerita tu mekanik. Oh, okey. Jadi dalam cerita tu pun saya nak kutip pengalaman. Orang masuk kedai. Masuk kedai macam mahal gitu kan. Tapi dia minta mi goreng. Kan? Jadi dia buka daripada pintu belakang, dia order daripada mama belakang. Jadi ini ketersediaan. Kan? Jadi maksudnya bila kita nak jumpa orang high net worth ni, kita mesti bersedia. Kita bukan macam jumpa orang dekat mall. Bukan macam accidentally jumpa. Kan? Dia tak boleh jadi apa ni macam kita jumpa dekat mall, kita buka booth. Tak boleh. Maksudnya preparation banyak. Kan? Jadi saya juga belajar bagaimana saya sebagai high net worth yang busy. Masa saya jadi CEO tu, ada satu ejen takaful nak datang jumpa saya. Okey. Kan? Lah bila dah saya dah tahu kan, sebab saya duduk di sebelah sini kan. Jadi masa dia datang nak jumpa, sekretari saya kata duduk dulu kan. Dia pun sekretari saya, setiap saya beritahu saya. Ada sekian-sekian orang nak jumpa bos buat appointment dengan dia. Cakap ada, suruh dia tunggu. Tu dia tunggu sekejap. Saya pun sibukkan diri saya tu, memang selesaikan dulu kerja hakiki. Betul. Saya agak macam sesuai time yang untuk saya berinteraksi dengan dia waktu lunch ke apa tu. Jadi saya tak ambil masa bekerja. Betul. Saya panggil dia masuk. Jadi duduk tu kita tanya dia. Kita tanya dia, you tahu tentang takaful? Bermaksud high net worth ni, dia bukan saja dia banyak duit, dia banyak harta, dia juga banyak ilmu. Betul. Tapi ilmu dia mungkin juga ilmu yang sesat, ilmu yang salah kan. Betul. Jadi kita kena sedia ni. Betul. Kena aturkan, kita buat persediaan yang rapi. Of course, appointment tu. Satu tip lah. Satu tip yang saya nak kongsi. Siapa-siapa juga yang kita nak jumpa high net worth ni, kau mesti hormat dia punya pembantu khas dia. Betul. Sekretari dia. Sekretari yang depan tu PA dia ke apa. PA dia tu. Yang kita tak boleh pakai redah je. Betul. Kan? Pasal dia tak tahu sebenarnya. Siapa nak jumpa? Kan? Dia terlupa. Tapi bila dah tengok kita, okey. Yalah. Kan? Gitu. Itu pengalaman saya. Tan Sri yang billionaire tu. Mula-mula jumpa dia. Sekejap je, setengah jam. Dia tengok kita atas bawah kan. Lepas tu dia kata, saya sebenarnya ada appointment lain. Dia cakap dia ada appointment lain. Evaluate lah tu. Dia cakap, anytime Tan Sri you ni, give me a time. Masa tu bukan saya jual. Saya bantu seorang ejen untuk close. Yang billionaire tadi. Billionaire tu. Close 10 million. 10 million. Sijil pun 10 million. Kawan tu jadi cot tau. Jadi cot. COT. Tu jadi cot kan. Saya tolong close kan je. Pasal saya kenal Tan Sri tu. Okey, faham. Saya kenal dia. Tapi saya nak cerita perspektif lain. Jadi kita kena angkat dia lah. Last kali ni, bila dia dah orang kata apa ni minat, dia cakap bila boleh start ni? Macam tu. Saya baru habis buat apa dengan dia sendiri. Bila boleh start? Okey. Nampak tak? Jadi kita nak sampai tahap itu, kita kena sebagai pejuang takaful apa ni, kita kena belajar AIDA. AIDA ni saya tak tahulah kalau ada siapa-siapa yang nama AIDA ni, mungkin dia lebih laku lah. Tapi dia adalah singkatan pada awareness, okey. Awareness. Interest. Okey. Lepas tu desire. Lepas tu acceptance. AIDA. Jadi kadang-kadang kita kena langkah ni. Pasal high net worth tu dia dah aware dah. Betul, dia dah ada ilmu. Dah tahu kan. Betul. Jadi kita tak payahlah nak cerita pasal awareness. Kita tu masuk tentang interest tu. Kan? Kalau dia dah interested, kita cepat-cepat pindah pada dia desire kan. Desire dia. Dia desire, lepas tu dia accept kan. Yelah, itu yang seradi tu. Tu seradi tu. Ini berdasarkan pengalaman kan. Saya ialah masa saya jadi GM Sales Marketing tu, tim saya pun besar juga. Betul lah. Saya
berdasarkan pengalaman ini nak kongsi pada kawan-kawan sekalian yang tahu kan, bahawa kalau kita buat betul track record, memang saya ada bukti lah track record daripada saya buat satu produk tu. Produk tu nama apa ni lah, Amanah. Produk Amanah. Produk mana? Dekat Menara Raya tu. Daripada sale saya ambil start 1 bilion tabung tu. Saya collect. Bila saya stop saya punya tugasan 7 bilion. Naik 7 bilion. Lepas 1 bilion, 7 bilion. Itu cerita pasal bilion kan. Tapi jumpa orang macam-macam lah. Saya nak beri contoh ni kan. Kawan lain ni pun. Saya pernah present Betul. pada satu orang MD. Dia Tan Sri juga. Dia panggil kita datang pukul 9. Sekretari kata pukul 9. Rupanya dia ada buat meeting. Oh, dia ada meeting tapi dia panggil pukul 9. Pukul 9. Maksudnya kita kena spend time ni. Yalah. Jadi saya pergi pukul 9 pagi. Saya pergi pukul 9 pagi. Tunggu lah. Sekretari kata awal datang. Dah cakap pukul 9. Kan? Jadi kalau pukul 9 kita datang 8.30 biasalah kita datang awal. Dia kata buat meeting dah nak start, tak sempat jumpa ni. Tak apalah, kita tunggu habis buat meeting. Buat meeting panjang. Dekat situ kan, bagaimana kita nak mengisi kita punya masa yang nak menunggu ni. Menunggu lama. Dia habis meeting buat ni pukul 12.30. 9 sampai 12.30. 9 sampai 12.30. You boleh agak kan, lepas tu maksudnya lunch kan. Betul. Tapi dia ni hati baik, dia panggil juga masuk. Masuk 12.30 masuk. Dia cakap cakap lah gitu. 15 minit dia we have 10 minutes for you. Cakap Tan Sri, 10 minit ni saya boleh gunakan untuk question and answer lah, Q&A. Q&A je, betul lah 10 minit. 10 minit kan. Dalam presentation saya kalau Q&A ni adalah 10 minit. Dia kata kan, silalah tanya soalan. Saya cakap silalah tanya soalan. Because kan paper kita dah masuk kan. Dia patutnya dah baca, tapi soalan pun tak baca. Dia nak cakap apa ni? Itu soalan pertama. Saya nak cerita tentang ini. Jadi itu slide yang pertama pun kan. Kita tak present pun, kita tengok apa PDF kan. Ini berkenaan dengan apa? Itu page 3, page 4. So finally, lebih daripada 10 minit. Lepas tu, lapar lah. Kan, dia kata kan, lapar lah kan. Saya bersedia untuk datang balik. Kan, lepas lunch. Kita punya komitmen. Atau masa lunch. Dia kata, tak payahlah, kata dia kan. Okey lah, nanti kita tengok je benda ni. Selesai. Sebab tu kita kena tahu. High net worth ni dia kurang masa dengan kita. Dia ada banyak masa lain. Sebab tu kena prepare. Kena siap-siap. Semua. Dia punya time tu kita kena kita hormati. Betul. So saya dapat orang kata rumuskan lah yang daripada tadi. Of course pertama preparation lah. Kena study dulu dan sebagainya. Fact finding tu. Sebelum jumpa ni kita buat preparation. Kalau tadi PDF tadi pun kena ada juga siap kan. Betul. Yang masa berjumpa pula maksudnya kita kena kata build dia punya desire, interest dan sebagainya. Kan? Sebab awareness dia dah tahu. Dia dah tahu, awareness dia dah tahu. Jadi orang kata memang banyaklah saya belajar ni. Baru soalan ke berapa ni? Banyak dah belajar ni. Pengalaman bagus ni. So maksudnya orang kata kadang-kadang bila jumpa high net worth client ni juga kadang-kadang memang dia nak conversation tu yang penting quality kan. Bila 10 minit pun tak apa, yang penting quality. Mesti professional. Kita pakaian semua dan sebagainya. Yang itu juga, kan? Yang itu betul. Mestilah juga kan. Saya ada cerita pasal pakaian. Cerita pasal pakaian. Kita punya keterampilan. Kan? Jadi ada satu kawan saya, dia ni anak Tan Sri, dia bukan Tan Sri. Dia anak Tan Sri. Dia telefon saya. Gitu. Ini apa ni takaful ni apa maksud dia kata. Basic ni. Takaful ni maksud sekian. Ni ada undang-undang ada kata ni. Tanya macam-macam lah. Ini saya tanya, apa sih kau tanya saya ni? Dia apa ni? CFO. Dia financial. Jadi dia tanya saya kata pasal apa kau tanya tentang takaful apa ni? Tadi ada satu budak perempuan ni. Datang terang dia cakap terang tentang takaful apa semua. Lepas tu aku tak
tahu, tak faham aku benda langsung. Baik aku tanya kau. Dia kata, kau apa pasal kau tak faham lah? Pakaian dia mencolok mata. Ayolah, Kan? aduh. Jadi kita mata tu Susah. silau. Jadi itu. Faham. Kan? Jadi kita nak tunjukkan kita punya etika pemasaran kita ke, atau kita nak tunjuk etika pemakaian kita. Kadang-kadang benda tu sangat-sangat mustahak kita ambil kira, terutamanya pasal kita orang Islam. Kita nak beritahu pada orang Islam dan produk kita produk Islam. Yelah, takaful. Dia boleh bayangkan ada satu perempuan Cina, bukan disrespect lah, bukan dia buat takaful ke, pasal dia dah dilesenkan kan lah. Anak murid saya lah dalam RFP, syariah RFP. Dia datang nak buat appointment ke office saya. Office saya ni sunyi, office saya saya dengan staff saya seorang. Kadang-kadang anak saya ada datang. Tapi kalau dia orang tak ada, maksudnya saya seorang. Jadi dia pun datang, dia pun tekan loceng, saya pun buka pintu, saya pun terperanjat. Pasal seolah-olah macam saya ada dekat brothel lah, tahu tu brothel. Oh, yo, brothel lah. Tahu tu brothel lah, nanti carilah aku cari masuk brothel. Tapi dia nak masuk office saya. Ya, jadi macam mana kan? Sunyi kan? Saya kata let's meet downstairs. Saya tingkat ni 2, dia turun dekat ni lobby lah. kat lobby bank tu, kita jumpa dekat situ. Jadi ni sangat-sangat ni mustahak kan, keterampilan seorang ejen. Betul. Jadi saya sebenarnya ada modul ni yang lengkap tentang takaful ni, termasuk peranan ejen. Kita ada develop peranan ejen takaful, apa tanggungjawab dia. Ada sama-sama kita nanti kita banyak lagi nak tanya ni. Ni yang ringkas dulu. Ringkas dulu, kita bermula. Jangan sabar sedikit. Kejap. Kata pasal pemakaian kan, itu orang kata salah satu punca lah. Daripada nak jumpa langsung tak nak jumpa kan. Daripada nak jumpa elok-elok tempat proper jadi tempat tak proper. Mungkin itu orang kata satu mistake yang biasa ejen buat kan. Kalau ada lagi tak yang macamnya common mistake, kesilapan biasa yang ejen buat bila nak jumpa orang kata yalah jutawan, billionaire, millionaire, apa lagi yang mistake biasa? Jadi soalan yang kita nak kemukakan tu, dia tak boleh sama standard. Tak boleh sama standard. Maksudnya setiap orang lain tu lain. Jadi kalau kita jumpa satu orang, dia Tan Sri, tanya apa khabar Tan Sri hari ni? Soalan ni macam standard kan, apa khabar? Berhemah kan, macam bagus je. Tapi dia kata kalau saya tak sihat, saya tak duduk sini. Yalah, betul lah juga. So kau tanya tu kan. Jadi mungkin kalau kita nak buat dia lebih istimewa, kita cakap alhamdulillah Tan Sri sihat hari ni kan. Lain. Ya, betul lah kan. Kita tak boleh tanya soalan minta jawapan direct. Betul. So dia ni kemahiran macam peguam di mahkamah. Dia tanya soalan direct dengan lepas tu ada soal balas. Betul. Kalau tengok kes-kes mahkamah tu cuba baca soalan balas kan. Ya. Jadi biasanya untuk high net worth ni kita kena state the fact and suruh dia setuju atau tidak. Macam soal balas kan. Soal balas kan. Kan misalnya kita tahu perniagaan ni kan untung. Kita tak boleh tanya dia tahun lepas Tan Sri rekodkan keuntungan berapa? Tak boleh Dia tak boleh. Okey. Dia kata budak ni apa hal? Tapi kalau macam kata Tan Sri, saya perasan saya ada baca untung syarikat ni 170 million. Tepat kata dia. Dia macam lagi impress. Dia lagi impress kan. Jadi you betul. Jadi tentu ini tak boleh. Bagaimana Tan Sri capai 17 million 170 million? Tak boleh. Kan kita tak boleh tanya soalan ni. Dia kata tak study. Jadi tentunya usaha kan yang telah dengan bantuan tim Tan Sri begitulah kan semua menyumbang kepada ni kan. Tan Sri tentu sayang pada saya.
Mesti sayang apa semua. Yalah. Banyak jasa dia orang apa semua kan. Tan Sri tentu nak buat sesuatu yang lebih baik untuk dia orang kan. Yalah. Kan Itu dia punya. dia menjurus dia. Direct kita yang direct dengan Kita soalan. bawa dia masuk ke lubang. Kan memang peluang ni cara bergurau lah. Kan? Okey. Jadi ini teknik ni kan, yalah ada orang dah memang pandai. Ada orang kena belajar. Jadi tujuan kita kat sini kita kongsi. Yang mana pandai ajarkanlah. Kan? Berbeza. Kalau kita jumpa pemain bola sepak misalnya, misalnya takkan kita nak cakap pasal sekarang ni ini apa ni pemain Malaysia yang naturalisasi tu dah tentu dia marah. Yalah kena memang isu betul. Jadi kita kena cerita tentang bola sepak yang dia suka di zaman Datuk dulu. Zaman Datuk dulu kita sampai ke Munich kan. Betul? Kan dia akan ingat yang benda tu. Benda menyusahkan dia. Nak kena dia fikir banyak. Sela pula pak ni. Jadi high net worth ni dia tak suka fikir. Tak suka fikir. Dia tak suka fikir. Dia fikir lebih-lebihan. Pasal dia dah high net worth. Kita nak cari jalan supaya dia belanja je. Jadi kalau kita belajar daripada sudut marketing kan, retail lah. Ini pengalaman saya. Saya sampai ke Johannesburg, South Africa. Tahun 1995. 1995 saya bawa duit cash banyak. Sebab saya bertanggungjawab untuk belanjakan duit itu bagi pihak director yang ikut. Ini dia orang punya tips lah kan, bila pergi ke luar negara ni kan masa tu lah taman tu kan. Jadi saya kena pegang cash tu. Dia orang tak pegang cash. Jadi 4 orang Datuk. Boleh agak berapa banyak duit saya pegang kan. Jadi macam mana dia nak belanja ni? Kan nak belanjakan duit ni. Saya nak ringankan beban ni, berat ni, duit banyak ni. Jadi saya pun pergi cari tempat yang conspicuous, bawa apa Datuk-datuk 4 orang ni jalan tutup ni. Curut ni. Ini best ni curut ni lah. Kan dia pun tengok berapa kata dia. Untuk duit. Maksudnya kita kena dorong dia. Kan? Itu high net worth ni. Ini pengalaman saya lah. Saya punya apa ni executive chairman masa tu kan. Dia nak pergi toilet pun. Nak pergi toilet ni dekat airport, international airport Singapore. Dia nak pergi toilet. Dia kata, toilet mana? Nanti sekejap tu saya cari. Saya cari. Ini saya belajar kesilapan lah. Saya cari. Saya pusing ke depan. Pusing round, rupanya toilet kat belakang saya. Dia ikut. Dia ikut. Dia kata, kau ni apa? Sekarang kau nak tawaf airport Singapore, kau nak jumpa toilet. Dia cakap, minta maaf tu. Kalau macam tu kita dah salah, macam mana nak buat? Macam mana nak buat kan? Macam nak buat? Saya pun ingat pesan sahabat saya, seorang komando. Dia kata, kau bos kau nak kencing, nak berak ke apa, buang air besar, kau kena pastikan selamat. Betul tak? Saya dah kesilapan cari jauh betul. Saya masuk dalam tu, saya perbaiki kesilapan, saya pastikan toilet dia selamat, bersih. Ni public toilet. Masuk dalam, saya bersihkan apa ni, lap apa semua kan. Saya kenang ni, sahabat saya ajar ni. Buat macam ni. Pasal dia jaga, dia jadi apa ni, jaga sultan kan. Apa semua tu kan. Jadi saya pun dia masuk dalam, bersihkan. Wah, dia pun masuk. Wangi tempat ni. Cakap tak salah lah, kita jalan jauh sikit tu. Itu kesilapan. Apa juga kesilapan kita kena belajar, baiki, jangan ulang kesilapan. Maksudnya kena buat extra lah pula. Extra lah kan, sebab kita dah buat silap. Dan satu lagi, kadang-kadang kita ni selalu bagi alasan. Betul. Kan? Jadi macam ni saya kiranya 15 minit lewat. Saya cuma cakap dengan apa ni, saya dalam perjalanan 15 minit lagi sampai. Saya tak perlu bagi alasan traffic jam lah apa semua kan. Kadang-kadang kita bila kena sikit tegur, kita saya ni baru belajar, bos saya yang suruh saya datang sini, upline saya. Saya salah. Tapi you kena absorb tu.
Saya akan perbaiki. Own the mistake lagi lah. Kan. Saya ni nulis tak pandai, cakap tak pandai, apa ni kan, tapi pengalaman tu ajar lah. Apa macam nak buat. Saya berjumpa personal dengan Perdana Menteri, Governor, Sultan, bekas menteri. Itu kan. Jadi ditanya soalan, kalau dia tanya soalan kepada kita, dia tanya undang-undang English ni dengan undang-undang Amerika sama tak? English. Jadi sebenarnya dia sebut England ni. England lah. Undang-undang England ni. English. Jadi kita buat apa tak faham kan. Kita cakap kita cakap Tengku. Itu bahasa dia. Tengku, maksud dia tahu lah kita apa ni. Tak erti dia ulang balik soalan. Saya jumpa Perdana Menteri. Di pejabat Perdana Menteri. One to one saya dengan Perdana Menteri. One to one. Dia panggil saya kan. Urusan betul dia cakap. Rafi'i dah telefon sekian-sekian orang. Dia pun tak tahu siapa yang dia cakap. Datuk Seri. Dia cakap dengan Datuk Seri. Dia tahu ambil nombor ni. Dia tahu kita tahu. Tapi kalau dia cakap tak ada siapa pun beritahu saya sih. Itu. Maksudnya saya belajar sampai bahasa istana tau. Kan? Bahasa Pak Perdana Menteri gitu. Macam itulah kan. Maksudnya jangan kata bila kita tak tahu ke ataupun bila kita buat silap ke, jangan salahkan lah. Jangan salah bagi excuse. Salah orang salah. Salah cuaca. Cari alasan. Semua orang mesti. Itulah. Kalau macam maksudnya yelah, tadi pasal pemakaian, ini pula pasal percakapan pula kan. Itu semua yang biasa commonly. Kamu selalu buat silap. Yang kadang-kadang kita rasa benda tu kecil-kecil je. Kan, small thing, tapi dia akan effect sampai lah orang kata apa, decision making nanti tu. Baik. Jadi dia secara rumusannya high net worth ni dia tidak mahu disusahkan. Sebab dia ada secretary, dia ada driver. Dia tak perlu cakap dengan driver dia, kita nak pergi Lotus Ampang lepas dia masuk kereta, dia tahu driver tu kena tanya, kita pergi Lotus Ampang tu bagaimana urusan tu diketahui. Itu secretary dah beritahu lah. Kan, jadi dia tak susah. Saya ada satu bos lama dah, hidup lagi bos ni dah mungkin dah masuk 80-an masa saya mula jadi lawyer tu. Dia punya istimewa ni pada saya lah, sama dia memang istimewa, baik orang. Dia masuk kereta je tu tidur. Itu istimewa. Dia masuk kan kita bersama zaman tu kan. Mercedes besar ni kan. Saya belum tutup lagi pintu saya tengok sebelah dia dah tidur dah. Dia tak nak susah. Dia tak nak disusahkan. You jangan menyusahkan. High net worth, you jangan menyusahkan. Jadi maksudnya apa tugas kita? Tugas kita adalah koordinate, memudahkan. Koordinate dan memudahkan. Itu word penting tu, koordinate dan memudahkan tu. Macam mana? So maksudnya kalau setiap agent ni kalau dia nak cari high net worth client ni, dia kena cari idea macam mana nak koordinate dan memudahkan urusan klien-klien tadi kan. Jadi kan dia berpunca daripada apa yang kita sebut tadi tu, urusan dia. Jadi kita kena tahu apa urusan dia. Betul. Kalau kita tak tahu urusan dia, hari-hari dia buat apa? Payah kan? Fakta tu kena tepat. Duit dia orang ni tak heran. Betul lah, sebab dia net kan. Yang saya close 10 million tu, dia tanya, bila nak start? Berapa nak bayar? Dia yang tanya. Dia yang tanya. Kita dah ada dah berkira kan semua kan. Berapa sumbangan kan, carongan. Sudah ni dah semua. Settle. Betul lah. So sebenarnya daripada awal lagi preparation tu pun penting, fact finding, study pun penting kan. Memang kita tak boleh tinggal lah. Kan? Umpamanya yang Tan Sri billionaire tu. Fakta mesti betul kan. Jadi fakta tu mesti betul. Saya jumpa dia cakap Tan Sri. Tan Sri tak kenal saya, tapi saya kenal Tan Sri sejak tahun 1985 lagi. 20 30 tahun dulu saya dah kenal dia kan. Dia terperanjat lah. Dia kata, kat mana kita jumpa? Saya jumpa nama Tan Sri dalam fail harta pusaka Datuk Tan Sri. Kan, saya start buat kes pusaka 1985. Tahun 85 masa saya jadi lawyer, belajar nak jadi lawyer tu, kes yang pertama bagi saya adalah Datuk dia. Datuk dia. Jadi saya cakap sekian-sekian, dia pun sebut Datuk dia nama sekian-sekian kan.
kita confirm lah. Jadi fax funding itu sangat mustahak. Memang penting lah. Penting. Pasal tak nak buang masa dia kan. Yelah. Ish, memang syok lah rasa. Rasa macam saya boleh close high net worth lepas ni. Saya sendiri pun rasa, saya tak nak jumpa. Betul kan? Tu saya cadangkan mana-mana apa ni ejen. Kalau betul-betul dia gabra, takut kan. Nak jumpa high net worth ejen ke betul. Nak ajak Rafi datang sekali pun boleh. Baik. Tak ada masalah kan. Baik. Allah. InsyaAllah. Memang Ya. best. Okay, baik Ji, tadi saya rasa poin-poin yang tadi tu memang sangat orang kata membuka mata saya lah. Terus nak jadi ejen tu pun dah rasa nak buat, nak tegur Datuk Seri ni. Pada mungkin saya pergi golf ke, main golf ke. Betul. Cari orang kata kan. Tapi Ji kan, untuk seterusnya nak tanya, kadang-kadang kan, antara salah satu kesilapan ejen ni juga, dia rasa dia kena jadi pandai daripada klien tu. Dan maksudnya, masa jumpa tu dia kena tunjuk pandai. Tapi bila dengar ada perkongsian Haji sebelum ni, Haji pernah cakap teknik, orang kata strategi membodohkan diri. Macam mana? Sebab kalau kita fikir secara logik lah Haji kan, takkan jadi bodoh betul ni kan. Takkanlah macam tu kan. So macam mana strategi orang kata yang orang kata tak expect ni nak kena jadi dia bodoh untuk kita approach orang kata ataupun nak ambil hati high net worth client ni. Yang buku yang tadi saya kata saya tak ingat kan. Sekarang dah ingat. Sekarang dah ingat. Nama buku tu penulis buku tu apa? Dale Carnegie. Yes. How to win customer, How to win friends and influence others. Semua bukan ada kan influence others. Dale Carnegie. Jadi masa saya muda-muda kan, saya pun belajar dekat luar negara kan, sekolah putih kan. Jadi kena baca le buku-buku tu. Jadi ini pun semua integriti diri lah. Okay. Masa pengalaman saya, masa saya nak jadi mula-mula jadi lawyer tu, ada orang pun nak bagi suap kat saya. Nak suruh saya buat kerja cepat kan. Nak musim perayaan, loan dia nak kena approve apa semua. Nak suruh saya pun buat kerja, dia nak bagi suapan, nak bagi ampau kat saya. Nampak, cepat sikit lah. Jadi saya kata, saya kalau tak bagi ampau pun saya buat kerja saya. Itu integriti. Jadi dia insist nak bagi, ambil lah. Kalau macam ni lah, Pik. Kalau you mau cepat ke apa, bukan saya yang itu saya punya budak depan. Kelab-kelab saya depan tu ada 5-6 orang. Nak bagi sama dia orang lah. Semua saya sudah bagi. Yang nak test kita kan. Integrity. Lepas tu, pasal dia tahu kita tak nak ambil duit, dia datang kemudian ni, bawa limau manis. Bawa limau manis. Saya tak makan ni kan, ni tak perlu lah. Sebab saya akan buat kerja saya. Integrity lagi. Jadi, saya kata kalau mau bagi saya punya staff lah kat luar lah. Saya tak. Pun sudah bagi semua. Semua sudah bagi, betul. Jadi, daripada situ saya berpegang. Kita jangan rendahkan martabat kita, integriti kita. Dalam professionalism kita mesti maintain. Sampai sekarang, saya rasa selamat sebab saya kekalkan integriti. Jadi integriti ni tidak bermakna kita kena meninggikan ataupun kita kena merendahkan. Yang mustahak ialah kita kena kongsi keadaan tu kan. Misalnya kalau kita pergi, macam saya cerita tentang Tan Sri tadi tu, yang billionaire tu, kita cerita tentang apa kegemaran dia. Saya nampak di pejabat dia ada basikal racing, ada gantung, ada kereta istimewa, dalam office kereta. Dalam office. Jadi kita tak usah cerita produk lah. Ya. Kita cerita basikal ni Tan Sri tentu dah jalan jauh kan, sebab Tan Sri gantung. Dia kan cakap belum pakai lagi. Kan misalnya. Kan? Jadi macam nampak kita bodoh kan, tapi kita tanya soalan yang kita nak jawapan yang ya atau tidak kan. Saya ulang tadi saya sebutkan. Jadi tak apalah kalau kita rasa kita tak cakap tentang kita punya tugas yang utama dia nak cerita tentang produk perkhidmatan. Kita kenal dulu supaya dia suka dengan kita. Ya kan semua orang tahu. Banyak jualan dibuat bukan kerana produk. Bukan kerana harga.
kan, tapi dilanggan, dibeli sebab suka penjual. Penjual tu kan. Betul, sebab kan? penjual tu. Kan kita dah belajar kan P, berapa P tu kan. Ya. 3P, 4P, 5P kan. Jadi sampai dia suka kat kita. Nanti kau jual batu pun dia. Betul lah. Itu Ya, ada jual batu pun. sebab dia suka kat kita. Misalnya kan orang suka kan apa ni KA. Misalnya lah kita sebut kan. Kenapa orang suka dia? Kan nampak macam bodoh dia kan, kita kata kan bodoh kan. Tapi orang suka dia sebab dia punya integrity dia kan. Bandingkan dengan dia punya anak didik misalnya orang cerita lain kan. Jadi di sini begitu juga. Kita kena ambil pendekatan bahawa kita nak dia tahu tentang kita. Jadi saya kalau dapat basikal macam ni, memang saya kayu lah apa semua ni. Asal kau tak mampu? Kan? Saya tak mampu. Dan ini mesti ribu-ribu. Nampak macam bodoh kan? Tapi saya, ini dia kata ini bukan ribu-ribu, ini puluh ribu. Betul lah. Kan? Basikal kena 100,000. Ratus ribu kan. Kita tak tahu kan. Kita tak tahu, kita tanya yang tepat lah. Integrity ni kita kena maintain lah. Kita tak boleh, kalau tak silap saya ini mesti 100,000. Macam kita tu pandai lah. Kita macam nak lebih pandai daripada dia. Kita tak ada ni orang bagi saya free. Misalnya kan. Betul. Kan? Dan nampak bodoh betul kan. Betul. Kan? Kalau kita tanya ni nampak macam England punya ni kan. Ini Perancis punya misalnya. Jadi sebenarnya dia bukan, orang kata membodohkan diri itu bukan maksudnya kita betul-betul jadi bodoh lah macam tu. Bukan. Cerita tentang bodoh ni ambil iktibar, kita orang Islam ambil iktibar daripada dia sarjana, dia hebat, dia ulama, namanya Abu Nawas. Abu Nawas, betul. Abu Nawas. Kita kalau sebut Abu Nawas, kalau ikut keturunan bangsa kita, Abu Nawas ni bodoh. Yalah betul. Cerita-cerita pun dengar macam Abu Nawas. Abu Nawas, kau jangan jadi Abu Nawas. Betul. Tapi kalau sebenarnya Abu Nawas tu menunjukkan yang betul. Menunjukkan yang betul. Jadi dia tak bodoh kan. Apa yang diterangkan kita nampak macam bodoh, tapi itulah kebenaran. Carilah ejen takaful ni, ambil peluang masa Google tengok Abu Nawas. Baca, cari dia punya kisah hidup dia. InsyaAllah betul lah. So tu kata daripada segi kata menunjukkan kebodohan tu bukanlah kata nampak bodoh muka, nampak bodoh tak kan. Cuma kita nampak macam buat tak tahu kan, supaya apa, supaya dia rasa macam dia suka kita lah, dia nak explain dekat kita kan. Macam tu lah. So mungkin dari situ dia boleh build trust kan. Macam tu baru dia kenal kita. Dia percaya kan. Yelah. So kalau macam kadang-kadang high net worth ni dia perlu, dia rasa lebih dominan kan. Dia rasa macam dia kena dominan daripada kita. Saya cakap dengan Perdana Menteri kan. Rafiqi ni peguam kan. Dia maksudnya akhirnya dia tahu saya seorang peguam. Padahal masa tu saya CEO kan. Yelah. Di Amanah Raya kan. Tapi dia bila saya cakap Rafiqi ni peguam kan. Dia kata, ya Tok Zuri. Dan saya tahu adik dia pun peguam misalnya. Sama macam tu lah saya sebut kan. Sama macam kan. Adik dia peguam. Maksudnya dia minat, jadi dia percaya lah trust kepada kita. Ini peguam. Itulah maksudnya kan. Boleh diusahakan. Boleh lah, insyaAllah. Okey, baik. So kata jangan jadi bodoh, maksud tu jadi bodoh. Maksudnya kita buat macam tanya, buat tak faham kan. Sedangkan sebenarnya kita dah study pun. Mungkin sebelum tu kita dah study pasal Datuk ni buat berniaga apa dan sebagainya, kita dah tahu, tapi kita buat tanya kan untuk apa, untuk dia build trust dan dapat juga pengesahan. Yes, betul. So sebenarnya orang kata banyaklah topik kali ni yang kata boleh guna pakai straight away. Orang kata habis je podcast ni kena guna terus. Kena pakai terus kan. Semoga bermanfaat. InsyaAllah. Itu tagline saya. Semoga bermanfaat. Tagline dia. Kita gabung. Semoga bermanfaat, santai tapi sampai. Sambil sembang-sembang kan. So maksudnya kat sini kalau kita kata commonly dia punya secara overall lah, high net worth ni dia nak cari orang yang dia selesa bercakap. Kan? Yang tak menyusahkan dia. Itu yang saya boleh rumuskan lah daripada kita punya soalan-soalan tadi kan. Yang tak menyusahkan dia, yang mana dia boleh rasa selesa dan juga
orang kata dia boleh sembang lah kan, sembang dengan ejen tersebut. Tak kisahlah dia nak promote takaful ke apa ke, itu yang orang yang dia cari. Baik, so mungkin lepas ni sebelum approach high net worth client, kita approach yang apa, PA atau sekretari lepas dulu, beli pisang goreng ke, betul lah. Baik, so orang kata banyak benda kan kita belajar hari ni kan. Kita tak perlu nampak hebat kan dalam bilik suruh. Itu kata kepentingan lah benda yang kita belajar hari ni, InsyaAllah. So sebelum tamat episod pertama, saya nak nak promote sikit episod kedua nanti. Episod kedua nanti kita cerita pasal role of agent. Okay, apa orang kata fungsi peranan sebagai agent. Macam tadi lah yang kita kata Haji akan sembang ni. So mungkin lepas ni ejen-ejen ni akan berfikir semula cara dia orang jadi ejen selama ni. Betul kamu jadi ejen selama ni kan? Aku ni buat betul cara dia kan? Atau sekadar orang kata apa, oh inilah culture sebagai ejen ataupun rules sebenar sebagai ejen. Dia tak tahu kan? Baik, so insyaAllah kata jangan ke mana-mana, stay tune dengan kita punya podcast Santai Tapi Sampai. Saya Muhammad Nur Adli, host anda. Jumpa anda dalam episod seterusnya. Assalamualaikum.